intermittent fasting. IF juga serentak lah ke sebelum minum tu dah buat IF. Minum dan buat IF. Buat IF dah. Penting juga tu. Kadang-kadang kan ada je yang nak tahu. Kena turunkan sikit berat badan. Masa IF tu dia buat IF yang berapa jam? 17, 18, kadang-kadang 24, 26. Oh, turun berapa kilo kalau boleh share? 56 kilo je. Oh, banyak kak, 56 kilo. Okey lah tu, banyak lah tu. As long as bila dah turun, metabolisme badan kita meningkat. Bila dah minum FAT tu, penyerapan dia lagi optimum. Lagi bagus. Sebab tu kadang-kadang result kita berbeza. Ada orang cepat, ada orang lambat. Sebab bergantung pada lifestyle dia juga, kadar kerosakan sel, kadar keradangan sel. Macam Puan Nasha bagus sebab 5-6 bulan sebelum Iti hamil tu dia dah puasa intermittent fasting. Maknanya dia faham konsep autofagi tu kan. Konsep sel kita, sel hidup tu macam mana nak makan sel yang dah rosak tu. Jadi banyak sel rosak dah hilang. Dan seterusnya dia tambah pula dengan nutrisi, tambahan susu FAT tu kan kita dah ubat 12 multivitamin, multimineral, insya-Allah penyerapan dia lebih optimum.